sistem makan motivasi hidup-hidup. Ramai orang fikir, orang berjaya tu mesti kuat semangat, bangun awal, penuh disiplin. Tapi realitinya, ramai yang berjaya tu bukan sebab semangat dia tinggi, tapi sebab dia malas dan bijak. Mereka tahu semangat naik turun. Jadi mereka tak harap motivasi. Mereka reka sistem. Pakcik pun sama. Pakcik reka satu sistem ringkas. Lepas subuh, pakcik duduk 10 ke 15 minit dan tulis nota ringkas. Tak buka telefon, tak layan mesej. Lepas 30 hari, benda tu jadi habit. Bukan sebab pakcik rajin, tapi sebab sistem tu tarik pakcik buat tanpa fikir panjang. Masalah ramai orang ialah tunggu rasa nak dulu, baru nak mula. Tapi hidup tak tunggu. Kalau kau tunggu semangat, kau akan stuck. Tapi kalau kau paksa diri buat dulu, semangat tu akan datang kemudian. Cipta sistem mudah, waktu tetap, tempat tetap, aktiviti kecil yang masih boleh buat walau penat. Contoh, kau nak pandai pasal duit. Jadikan habit baca artikel kewangan masa tengah makan pagi. 5 minit je. Tapi cukup untuk ubah cara fikir kau 5 tahun dari sekarang. Kau tak perlu jadi orang paling rajin. Kau cuma perlu cipta sistem yang bodoh-bodoh pun boleh buat. Dan ulang sampai benda tu jadi sebahagian daripada rutin hidup kau. Akhirnya, motivasi sebenar bukan datang dari video viral. Tapi dari rasa puas bila kau berjaya buat sesuatu hari demi hari walaupun malas. Komen bawah ni. Saya akan mula walau malas. Pakcik nak tengok siapa yang berani ubah sistem hidup dia.